Tajuk hari ini, Istiadat Kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1961, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Rahimah binti almarhum Sultan Abdul Aziz dimahkotakan sebagai Sultan Selangor dan Tengku Ampuan Selangor di Balairung Sri Istana Alam Shah, Klang, Selangor. Istiadat kemahkotaan dimulakan dengan tembakan meriam sebanyak 9 das berserta dengan paluan nobat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin didahului oleh satu barisan khas yang dikepalai oleh Tengku Maharaja Lela sambil membawa semboyan. Selepas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin bersemayam di atas singgasana, nobat dipalu dengan lagu Hairullah dan kemudian istiadat kemahkotaan dimulakan. Baginda dilantik sebagai Sultan Selangor pada 3 September 1960 bagi menggantikan ayahanda baginda yang mangkat pada 1 September 1960. Tolong belikan aku ini Zio. Oke. Jangan lupa membeli melalui beg kuning.